Sebagai seorang pekerja sosial, kita haruslah mementingkan nilai dan etika. Baiklah semua, minggu depan saya nak bentang projek akhir. Saya nak kamu semua siapkan bahagian analisis. Baik, Doktor. Hai doktor. Weh, Aina dah seminggu tak datang kelas. Dia okey tak? Aku risaulah dengan dia, weh. Dia selalu je senyap. Lepas tu, tugasan pun dia tak hantar. Itulah. Farah, Sofia, jumpa saya kejap lepas kelas. Okey. Farah, Sofia, tadi saya ada terdengar kamu berdua bagi tahu Aina tak datang kelas. Boleh kamu berdua terangkan dengan lebih lanjut? Doktor, sebenarnya kita nampak si Aina tu makin pendiam. Lepas tu dia tak keluar bilik, tak makan. Bila kita orang mesej, dia jawab ringkas je. Dia juga nampak stres. Dulu dia paling aktif. Baik, saya akan hubungi pekerja sosial universiti. Perkara macam ni tak boleh dibiarkan. Kita kena buat penilaian awal terhadap Aina. Terima kasih semua. Saya dah. Assalamualaikum. Puan Huda, boleh kita berjumpa kejap? Ada hal yang saya nak bincangkan. Okey, baik. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan. Encik Azmi, saya dapat tahu ada pelajar encik yang sedang mengalami tekanan emosi. Betul, Puan. Pelajar ni menunjukkan perubahan prestasi, hilang fokus dan kerap tak hadir ke kelas. Kalau begitu, saya perlukan maklumat ringkas melalui rakan-rakannya. Okey, boleh, Puan. Hello, Assalamualaikum. Farah, Sofia, boleh datang ke bilik saya kejap? Okey, baik. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum, saya Puan Huda. Saya pekerja sosial universiti. Saya ingin mengetahui maklumat lanjut berkaitan pelajar yang sedang mengalami tekanan emosi. Adakah awak perasan beberapa perubahan terhadap dirinya? Sebenarnya kami perasan dia tu selalu mengasingkan diri dia. Dia tak keluar bilik, dia tak makan. Lepas tu dia selalu tak hadir ke kelas. Kami risau juga. Mungkin dia kemurungan. Dia pernah cakap dia tiada tenaga untuk lakukan apa-apa. Baik, berdasarkan maklumat ini, saya akan cuba untuk menyelesaikan masalahnya. Kalau perlukan apa-apa, saya sedia membantu. Baiklah, sebagai pekerja sosial, saya akan buat penilaian awal, kemudian akan merujuk kepada kaunselor. Kami harap Puan dapat bantu dia untuk pulihkan emosi dia. Baik, terima kasih atas kerjasama kamu berdua. Sama-sama, Puan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aina, kau tak pergi kelas ke tadi? Dr. Nadia ada tanya kau. Aku tak larat lah Nora. Aku sakit kepala, tugasan pun tak siap lagi. Kau ni aku tengok tak keluar bilik, tak makan. Kau okey ke tak sebenarnya? Okey, mungkin aku rasa letih sangat. Assignment datang serentak. Aku takut tak sempat siap. Aina, aku bukan orang lain tau. Aku dah roommate dengan kau dari sem 1 lagi. Ke kau ada masalah lain weh? Kadang-kadang semua benda aku rasa kosong. Aku dah buat yang terbaik tapi aku tetap gagal. Aku rindukan ayah aku, Nora. Aku tahu kau rindukan arwah ayah kau. Tapi kau masih ada mak. Kau ada aku kat sini. Mak aku sibuk dekat kampung tu. Aku tak nak susahkan dia. Dia pun sedih atas kematian ayah aku. Aku tak nak menyusahkan orang. Lagipun aku rasa orang kat sekeliling aku, walaupun ramai, aku tetap rasa sunyi. Tapi kau jangan simpan semua. Kalau rasa berat, kau cakap dengan aku. Ataupun kau jumpa kaunseling. Itu bukan tanda kau lemah tau. Tapi itu tanda kau nak sembuh.
Entahlah Nora. Entahlah Nora. Aku takut orang fikir aku lemah. Ish, kau kan manusia. Kadang-kadang semua manusia akan rapuh. Tapi kalau kau berdiam, susahlah kita nak bantu. Assalamualaikum. Sorry kacau korang. Aina, aku nak tanya. Laporan tu kau dah siap ke? Sebab kita kena bentang minggu depan. Belum. Aku tengah cuba. Sorry, lambat. Tak apa. Tapi aku risau juga sebab due date kita ni dah dekat. Aku perasan kau senyap je kebelakangan ni. Aku cuba. Tapi aku rasa kosong. Aku buka laptop tapi aku tak tahu nak tulis apa. Aina, kalau kau perlu masa tambahan, kita boleh je bincang dengan pensyarah. Jangan paksa diri kau sampai sakit macam ni. Kalau aku minta tangguh, nanti orang cakap aku tak boleh urus masa. Aku dah janji dengan mak aku nak dapat result bagus. Aku tak boleh kecewakan dia. Aina, markah boleh kejar. Tapi kesihatan kau tak boleh ganti tau. Betul, kita semua pernah rasa tertekan. Tapi kau nampak macam murung je. Cuba luar, mana tahu makin ringan. Sejak ayah aku tak ada, aku rasa hilang arah. Dulu kalau aku stres, dia yang tenangkan. Sekarang aku cuma belajar, tidur dan nangis. Aina, aku minta maaf sebab terlalu tekan pasal kerja kumpulan ni. Aku tak tahu pun kau tanggung benda berat macam ni. Tak, bukan salah kau. Aku cuma penat. Penat jadi kuat. Assalamualaikum, boleh akak udah masuk? Masuklah Kak. Saya nak bercakap dengan Aina sekejap boleh? Boleh kalau macam tu kita akan pergi dulu tau Aina. Aina, saya dengar awak jarang keluar makan. Lepas tu program-program universiti pun awak tak hadir. Awak okey ke? Saya okey je. Maaf, saya tak sedar sebab saya sibuk buat tugasan. Saya tak sedar pun masa berlalu. Kalau sibuk sangat, janganlah sampai abaikan diri. Itu tandanya awak perlukan rehat dan juga sokongan. Akak cadangkan untuk awak berjumpa dengan kaunselor untuk uruskan masalah tekanan pelajaran dan juga tekanan emosi awak. Tak perlu Kak, saya boleh uruskan diri saya sendiri. Saya tahu awak pelajar yang berdikari, tapi kadang orang kuat pun perlukan bahu untuk bersandar. Tak salah pun minta tolong orang. Saya dah lama uruskan semuanya sendiri. Kadang-kadang rasa tak tahu nak buat macam mana. Awak tak perlu pun hadapi semuanya sendiri. Saya akan bantu awak untuk aturkan sesi kaunseling. Awak perlu berbual saja. Jangan risau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Okey, ni dia. Saya faham kita ada kes baru yang agak berat. Ya doktor. Jadi pada hari ini saya nak terangkan kes berkaitan Aina, pelajar tahun 2 yang sedang mengalami masalah tekanan emosi. Berikut adalah hasil saringan. Simptom tekanan yang berpanjangan lebih 2 minggu, gangguan tidur dan selera makan menurun, penurunan prestasi akademik iaitu dia tidak hadir ke kelas dan juga tugasan tertanggung. Pemikiran pasif tentang kehilangan diri, bukan rancang untuk bunuh diri tapi dia rasa hilang arah. Ini tanda tahap tekanan sederhana ke serius. Bagaimana jaringan sosial dia? Rakan-rakan sangat prihatin. Mereka memberi maklumat awal dan bersedia untuk sokongan sekunder. Masalah utama ialah Aina tidak mahu membebankan sesiapa. Itu sangat biasa dalam tekanan akademik. Kita perlu bina rangkaian sokongan formal dan informal. Itulah sebab saya datang. Saya cadangkan intervensi sokongan 3 fasa. Fasa yang pertama, penstabilan emosi, sesi kaunseling individu dengan doktor, dan fasa yang kedua, sokongan keluarga, libatkan Ibu Aina dalam sesi kaunseling kita nanti, dan fasa ketiga, sokongan rakan dan komuniti. Bimbing rakan-rakan untuk beri sokongan sihat. Cadangan awak sangat lengkap Puan Huda. Untuk sesi pertama nanti, saya perlukan awak berada bersama Aina supaya dia rasa selamat. Baik doktor, berdasarkan penilaian saya, kaunseling tanpa sokongan awal mungkin buat dia berasa cemas. Jadi saya setuju ikut serta. Bagus. Dengan sokongan rakan, keluarga dan intervensi profesional, saya yakin Aina boleh pulih secara bertahap. Saya juga percaya begitu. Kita buat yang terbaik untuk pastikan dia tak rasa bersendirian. Kita mulakan sesi pertama esok.
Saya sediakan bahan penilaian klinikal. Puan Huda, terima kasih atas penilaian awal yang jelas. Sama-sama, ini memang tugas saya. Assalamualaikum Aina, terima kasih sebab datang hari ini. Saya Dr. Nadia, kaunselor universiti. Saya tahu sesi pertama ini rasa janggal, tapi awak selamat di sini. Waalaikumsalam. Saya datang ke sini pun atas sebab permintaan Puan Huda. Betul, dan itu keputusan yang sangat berani. Sokongan orang sekeliling penting, tapi sokongan untuk diri sendiri lebih penting. Sebelum kita mulakan, saya nak beritahu satu perkara. Semua yang kita bincangkan dirahsiakan, kecuali jika awak dalam keadaan bahaya. Awak okey dengan itu? Saya okey. Saya rasa tak berguna. Saya belajar penat-penat tetapi masih gagal. Sejak ayah saya meninggal, saya tak ada siapa untuk bercerita. Saya cuma teruskan hidup tapi rasa kosong. Aina dah simpan terlalu lama, tak salah pun kalau rapuh. Kesedihan yang dipendam lama-lama boleh menjadi beban emosi. Awak dah buat langkah pertama untuk lepaskan sedikit beban itu. Aina, langkah seterusnya ialah intervensi bersama ibu awak. Tujuannya bukan nak salahkan sesiapa, tetapi nak pastikan rumah juga jadi ruang selamat untuk awak. Saya takut mak saya fikir saya lemah. Tidak Aina, mak awak akan faham dan saya akan jelaskan supaya mak awak tahu apa yang awak lalui. Kita akan buat sesi itu perlahan-lahan, ikut keselesaan Aina. Terima kasih. Saya rasa lebih lega hari ini. Bagus, ini permulaan yang baik. Kita akan hadapi proses ini bersama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan duduk. Terima kasih sebab datang hari ini. Macam mana perasaan Aina sekarang? Entahlah doktor, saya rasa letih. Letih bukan fizikal tapi di kepala. Setiap hari saya rasa macam gagal. Letih itu tanda tubuh dan minda perlukan rehat. Kadang kita terlalu kuat sampai lupa diri pun manusia. Saya cuma nak buat mak saya bangga. Selepas kematian ayah saya rasa semua tanggungjawab jatuh kepada saya sepenuhnya. Aina, kehilangan orang tersayang memang tinggalkan ruang kosong yang besar. Tapi awak tak perlu gantikan tempat ayah. Cukup teruskan perjuangan dengan cara awak sendiri. Saya cuma nak rasa tenang sekejap je. Saya faham, itu tanda Aina tertekan, bukan lemah. Aina, Mak minta maaf. Mak tak tahu kamu banyak memendam. Mak cuma nak kamu berjaya, tapi Mak banyak buat kamu tertekan. Bukan salah mak. Saya yang rasa kosong bila ayah dah tak ada. Saya cuba ganti tempat ayah tapi saya tak kuat. Apa yang penting sekarang ialah komunikasi dan sokongan. Aina perlukan ruang untuk berehat, bukan sekadar belajar. Betul tu. Kami, kawan-kawan Aina akan tolong pantau. Kalau dia stres, kami akan bawa dia keluar sembang-sembang ke. Kami pun ada cadangkan untuk buatkan sokongan pelajar supaya sesiapa yang stres boleh luar tanpa rasa malu. Benda ni ramai yang hadapi. Kita cuma tak berani bercakap. Terima kasih semua. Makcik rasa lega Aina ada kawan dan pensyarah yang ambil berat tentang dirinya. Aina, macam mana sesi kaunseling tadi? Okey ke? Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Aku pun rasa gembira kalau kita semua dah mula bercakap pasal kesihatan mental ni. Dulu topik ni selalu orang pandang rendah dan anggap tak penting pun. Betul, saya belajar bahawa minta bantuan bukannya benda yang lemah, tapi sebab kita sayang diri kita. Dan sekarang, kita semua boleh jadi mata dan telinga untuk bantu kawan-kawan lain. Kadang orang paling banyak senyum ni, dia yang paling sunyi sekali. Okey, kita teruskan kumpulan ni. Kalau kita ada masalah, kita boleh bincang dalam kumpulan. Betul juga. Terima kasih semua. Kalau saya tak tahu masa depan saya macam mana, tapi sekarang saya yakin saya bukan seorang-seorang.
Assalamualaikum dan hai semua. Hari ini saya nak bercakap tentang sesuatu yang jarang kita berani bincang, iaitu isu kesihatan mental. Ramai orang fikir tekanan, kemurungan atau rasa sunyi itu merupakan fasa yang biasa. Tetapi sebenarnya, bila kita pendam terlalu lama, ia boleh menjadi beban yang menyesatkan. Saya sendiri pernah rasa hilang semangat ketika belajar dahulu. Semua orang nampak saya senyum dalam gambar, nampak berjaya. Tetapi dalam hati, saya rasa kosong. Dan masa tu saya sedar, tidak salah untuk meminta tolong. Kita hidup di dalam dunia yang sangat laju. Semua orang nak nampak sempurna. Tetapi hakikatnya, kita manusia yang biasa. Kadang kita perlu berhenti, tarik nafas dan tanya diri, aku betul-betul okey ke? Kalau jawapannya tak, tolong jangan lawan seorang diri. Pergilah jumpa kaunselor, berhubung dengan kawan atau hubungi keluarga. Sebab bila kita mula bercakap, itulah langkah pertama untuk sembuh. Saya tahu ramai di luar sana yang senyum depan kamera tetapi menangis ketika seorang-seorang. Di sini, saya nak bagi tahu yang awak tidak keseorangan. Ramai yang peduli, ramai yang sanggup dengar. Ingat, jaga kesihatan mental sama penting macam jaga kesihatan fizikal. Dan paling penting, minta bantuan bukan tanda lemah, tetapi tanda kita cukup kuat untuk terus hidup. Teruskan berjuang sebab dunia masih perlukan senyuman awak. Saya Zara dan ini mesej saya. Let's stop before it's too late. Bye-bye.